Homeless guys. Homeless guys. Hai. Macam mana perasaan? Tahu sekarang tengah tunggu Grab ni. Ni beg direct. Ni beg aku. Okay. Menunggu-menunggu. Abang Grab tu isi minyak pula dia cakap. Ni paling excited ni. Tak boleh tidur. Tak tidur. Mana boleh tidur? Tak boleh juga. Kita dah sampai ke airport. Tapi kalau on the way naik atas sini tu, flight delay anjir. Flight delay sampai pukul 5 pagi pula dah. Flight kita orang pukul 2 pagi sebenarnya. Tak tahu delay. Aduh. Sampai pukul 5 Betul lah. Sekarang ni pukul apa ni? Sekarang pukul 8. Pukul 8. Okay, saya makan kuih tiaw Oriental Coffee. Siapa tak pernah try makan sini kena makan. Ni sedap ni. Tak gila. Jadi makan apa ni? Sipo Hofang. Apa? Tak dengar. Sipo Hofang. Syafiqah Adnan dan juga Aina Safarudin. Hello guys. Kita dah tawaf dah tempat ni. Dah tahu. 24 hours. Hello. Baik macam biasa, travel barang. Saya mangsa. Masa Masih keadaan. Sabarlah. tengok adik-beradik ni. Adik-beradik bergaduh ha. Ni makcik lah. Dek cepat nak timbang tu. Teka berapa kilo cepat. Tadi 13. Kesabaran adalah separuh dari iman. Tadi 13 kita try timbang berapa? Oh. 17 baru. 17 baru. Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Kan VVIP bersama. Syuk pencayang. No. Bersama apa? Kita tak ada. Sama ayah. Ayah. Sayang. Love. Salam. Ais. Kita zoom dah, kita zoom. Luffy. Halo semua. Halo guys. Kena marah pula aku ikut kat sini. Let's go. Jadilah okey ke? Best kan boleh depan belakang. Alah, kita pun lama tak boleh. Record. Macam stalker siul aku. Sasing fan. Dia ada kat depan. Oh, berminyak ke muka ni? Aduh. Oh, ramai betul manusia tidur di sini ya. Oh, ramai betul. Semua tidur kat sini. Seorang buat konten sana. So, gate kita orang dekat P12. So, sekarang baru pukul 2.30. So, flight kita orang pukul 5. Delayed daripada pukul 2 pagi. So, kita jalan lah buang masa. Let's go. Guys. Macam mati. Homeless guys. Homeless guys. Jangan risau, kita sana dia tidur. Tu sana tidur. Macam patient ya. Ni apa ni? Rock. No reaction. So now pintu gate dah terbuka. P12. Sekarang dah P berapa ni? P9. Finally nak tidur dalam flight ni. Tak sabar nak tidur. Okay, let's go. Tadi delay dia bagi makanan. Bagi roasted chicken, air dengan fork and spoon. Bocor. Yeah. Jom semua kat sana.
Dah sampai. Scan QR, korang pergi sini je lah. Dia check pasport, tengok cantik-cantik je lah. Apa tu, sampai keluar. Baik cepat juga. Walaupun ramai, tapi cepat juga. Tunggu nak ambil. Welcome to Kansai. Busy. Balik kampung. Balik kampung. Dah sampai. Jom keluar. Tengok sejuk mana. Kalau tak sejuk sangat, pakai sweater biasa je lah. Okay ke? Reaction macam mana? Sejuk? Macam sejuk kat hospital. Hospital. So boleh tahan je lah. Boleh je sebenarnya. Sampai meleleh lah nanti. Leleh lah macam gini. Boleh tahan lah. Tak adalah macam sejuk gila. Mungkin malam kot. Malam baru rasa sejuk. Kita tengok mana diorang ni. Macam mana? Macam mana? Sejuk ke? Oh my god, I cannot believe. Okay, mana mana dulu. Osaka. Kita bagi Iman pakai pun aku. Reaction diorang macam mana first time naik train di Jepang. Lele lah. Okay Kaina. Berangin pula. Weh, kepal tak tangan aku. Love it. Yelah, boleh tahan lah. Tapi kena pakai glove lah. Kalau tak pakai ni sejuk. Sejuk dah. Ha. Okay ke semua? Ha? Sejuk. Marilah kita berjalan-jalan. Kita orang duduk dekat Tombori dalam 10 minit. Nak jalan daripada Namba Station. 6-7. Betul. 6-7. Dekat Osaka, dekat Totombori. Hitam legend ni, sedap ni. Alila okey ke? Bisa apa ni? Sota. Dia berlembut. Last sekali. Datang Osaka memang kena datang kat sini. Tada. Sekejap. Wah, ni kedai mana ni? Ni. Berapa yen? 500 yen. 500 yen satu. Tengok. Order okonomiyaki, ada shrimp, ada onion, ada tu kedai ni. Sebelah yang kedai beli ni tadi. Tu. Kedai dia. Oh. Ni orang nampak. Snow baru turun ni. Tapi tak tahu nampak ke tak? Snow baru turun. Tak nampak? Oh. Nampak ke? Wah, snow turun lah. Nice. Dalam Dodonki. Besar gila Dodonki dia guys. Tengok berapa tingkat. Ada 6 tingkat. Wow. Level 1 sampai level 6. Banyak weh. Macam pasar malam ramai orang Terus terdiam sini, tak tahu nak pergi mana. Ya Allah, pada pandai makan ni okonomiyaki sedap gila kan. Sedap. Ni kita orang kat Uniqlo dengan GU lah. Hantarlah makan kat sini. Terliur sangat dah ni. Nak cari tu sampah macam biasa, tak ada. So, kita bawa rata-rata tu sampah ni, tak apa. Kita biasa. Yang penting makan ni, review makan. Hati-hati jangan jatuh. I cuba. Sedap. Isteri makan suka. Tapi kalau lagi panas tadi lagi sedap. Itu lah. Nak makan. Cuba rasa. Guys, sedap kan. Main pilih je kedai tadi tapi memang sedap. Sedap. Jangan risau. Ramuan dia okey-okey semua. Ada udang, ada bawang macam tu je. Simple. Portion dia besar. Yang besar kan?
Harga 1000 berapa tu? 1,500 yen. Okey lah. Imagine Uniqlo sini tengok. Kemas je. Kalau Malaysia ni aku tak tahu cakap apa. Bersepah. Tengok ramai dia. Tapi tak bersepah tau. Jalan dalam ni. Kemas je. Behave pula semua orang. Dah guys, Dr. Bori ni dia kata sini sedap ni. Pablo. Nak ambil yang set ni, air dengan start tu 900 yen je. Ni menu-menunya. Dia kata apa nama? Yang plain punya best seller. Tak tahu lah macam ni. Makan time sejuk-sejuk ni sedap le. Beku malam-malam buta ni. Wow. Dah order. Tadi order yang ni 2,000 yen. Ada 6 set. Macam ni. Ni pizza je. Cafe dia. Not bad lah, not bad. Atas sini kena try ni juga. Pizza yang ada is this one. Sekarang dah waktu malam 0 Celsius. Bapak sejuk. Ni kita nak on the way dari Dr. Bori. Nak pergi ke train station tempat kita orang letak bag. Kita tunggu dulu jalan. Oh, sejuk. Dengan beraginya. Sekarang dah 0 Celsius. Sekarang 1 Celsius sebenarnya. Sikit lagi nak 0 Celsius. Memang beku lah freezer malam-malam ni. Tapi seronok. Vibe sejuk tu best. Bye. Sangat chill ya malam-malam. Sangat chill. Sangat best. Kita apa pula Sunrock. Tak semua naik basikal. Memang chill gila. Ni kalau tunjuk kat korang ni berasap tau. Mana bila bercakap. Tak nampak je dalam kamera ni. Tunjuk korang tak busy je kat sini tengok. Ramai. Sebab kat sini lah macam-macam line ada. Situ, lalu sana. Ni kita nak pergi kat local kita orang ni. Nampak? Wah, sangat busy ya. Ramai orang semua boleh lah rushing betul semua ya. Ni kat belanggar ni boleh gaduh ni. Santai. Ni local kita orang. Kita orang kat sini. Tada. Kita akan naik Shinkansen. Kita akan pergi Osaka ke Kyoto. Yeah. Si bodoh. Sekejap aku. Ni tak speed lagi ni, boleh start ni. Sekarang dah sampai dekat Kyoto. 15 minit je naik. Normally jauh lah kalau dari Osaka ke Kyoto. Tapi sebab naik Shinkansen tu laju je. Sekarang dah station Kyoto. Kita akan pergi ke hotel kita orang. Lalu kat mana ni? Shinkansen Hachijo Estate. Kyoto Avanti. Kat Kyoto rasanya lagi sejuk daripada Osaka tadi. Sejuk gila ni. Aku tak check lagi berapa Celsius ni. Ni Shinkansen 7E tu diorang tak tahu beli apa. 7E. Ni kat mana ni? Kyoto Avanti. Kita orang dekat dah, tak tahulah depan sikit kot kita sampai lah. Sampai Hana Hotel Premier. Nanti kita tunjuk apa yang kat dalam, siapa yang jaga kat kaunter. Jom. Dah tengok tak siapa yang guide kita? Hello. Seram siut. Dinosaur yang jaga kaunter tau. Cepat Ina, dia nak makan Ina ni. Dia tak gerak. Segar pula aku dari semua ni. Masuk dari sini. Ada tempat lokal kecil-kecil untuk tinggal beg ke apa. Sebab panas dalam ni. Aduh, tadi kat luar sejuk gila. Okay, so sini tu yang dinosaur tadi tu. Betul-betul sini masuk bilik. Kencana. Uish, apa pula? Tengok. Apa pula?
Dia semua ni. Ni apa? You can take one for free. Yang benda ni. Oh, hairbrush semua. Kemudahan tu. Oh, razor. Aku nak ni. Ubat gigi ada? Ada. Ada razor je. Morning. Hari ni day 2. Kita orang dekat Kyoto. Tak tahu nampak tak berasap. Kita jalan-jalan dulu lah. Sekarang berapa? 9 pagi. So kita jalan lah area ni nak tengok apa ada. Hampir 10 lah untuk Jepun punya time zone. Ya. So pukul 10 Oh 10. Sekarang macam pukul 9 untuk KL. Betul. So tak tahulah, main random je jalan ni. Tak tahu pergi mana. Random gila jalan-jalan sini. Kita explore. Explore lah. Janji explore. tak hilang. Yeah. Sejuk supaya hari ni 10 pula 0 Celsius sekarang ni. Memang berasap mulut cakap. Okay, bye. Ya, kuasa pemah dia kemas. Jangan nampak. Bersih. Kotor. Cik, tak ada kotor sikit je. Masal je. Sangat sekarang. Kan? Peaceful. Kalau Malaysia. Tahulah. Kita kucing-kacing. Ada hall, ada marah orang. Ya. Direct makan dah Shrimp Burger dia, McDonald. Sedap pun. Sedap kan? McDonald. Lepas tu aku try ni, apa nama? Apa tak nama kedai ni, tak tahulah. Green tea. Tomi sejauh ni dalam berapa yen? 390 yen je lah. Okay lah. Kita orang sekarang dekat stage Inari. Lepas tu nak pergi sini. Okay. Sejuk lah tangan. Sejuk sangat tangan. Beku tangan. So masuk dalam, korang tak boleh bising-bising. Kena behave. Apa sejuk tangan. Cantik. I'm feeling today so nice. We climb to the mountain. Sejuk tangan tau. Okey. Dengan Aina ni. Ni public phone, nampak? Legend. Nak pakai yang ni? Tenggelam. Sedap. Nama ni. Tak adalah. Sedap. Captek dia. Oh, dia macam Okey, nampak. Dah tunggu dah. Cantik kan? From the top nampak city semua.
comel. Tu orang dekat Starbucks. Dia panggil Starbucks 100 years lah. Dia dekat Kyoto. Cantik Starbucks dia. Nice. Wah. Ada bahasa Melayu. Ramennya enak banget. Salah satu ramen terenak di Jepang. Kuenya gurepol sampai ketemu lagi. Ini apa Pak? Ini apa Pak? Ada orang belakang. Tak pasal. Tak pasal ada orang belakang. Alright. Wow. Order menu Wagyu rice. Ooh. Nice. Sama. Ni je lagi makannya. Yang penting halal dia. Korang jah sangat. Ni halal. Berapa? Sedap ke korang? Aina okey ke? Sedap ke? Ni korang dua? Sedap. Dah nak habis lah. Cepat. Ya, terlebih pula. Sushi. Ada sushi. Wah. Sushi sakit Kyoto. Ni kat sini ada seafood. Kalau siapa yang makan seafood tu sambil jalan sejuk ni boleh. Wow. Ada udang ni, nampak sedap ni. Udang. Wah, besar-besar ya. Ramai, dah ni ramai. Makan sushi. Habis 3 piece ni berapa? 1,000 yen. Di kedai dia. Sambil tu boleh tengok ni. Projector. Merchant. Oyster. Fresh. Seafood. Siapa suka makan seafood boleh makan kat sini. Kedai dia. Ni ada wagyu juga. Wagyu rice. Macam pick up order oyster. Dia akan try first oyster dekat Japan. Dia tengok dia makan macam mana. Macam mana makan? Kena tangan? Sabar. Kau kena kita buang. Saya kalau makan tadi, saya Tengok reaction dia. Teruskan dia. kami tu macam hanya sikit. Saya macam saya tengah puisi sikit. Sabar. Bismillah. Uish, macam tu je. Dah habis je. Sedap gila. Serius. The best. Kau ni Kau order lah. Interview je. Tak tahu ke. Nasi sikit. Tengok reaction dia. habis lah. Dia rasa laut tapi boleh makan. Oh. Sebab dia dah potong dengan lemon. Faham? Ada scallop. Order? Aina order. Terima kasih Aina. Thank you Aina. Iman tak kan Aina. Tak apa. Sedap ke tidak? Sedap. Wah. Oh, dia just makan empty ya? Kerang lah. Cekerang. Sam. Tofu. Suka tak? Macam paksa dia muka dia lah. Sedap ke?
Kenyang. Sedap ke? Sedap sangat. Sedap. Air. Sekarang dekat Kyoto Tower. Wow, menarik. So articles, and of course, I really want to read it here. This is they are saying English books. Morning, hari ni day 3. Macam mana? Sejuk gila hari ni. Sejuk Kacil bakar sejuk. Bakar sejuk. Boleh tahan ke tu? Boleh. So far macam mana hari ketiga? Pengalaman semua okey, best? Kaki sakit. Kaki sakit. Ayo. Tak apa, kita ada lagi berapa hari? 10 hari. 10 hari. Sekarang berapa Celsius? Maybe tak tahu. Negatif 1 dah kata tadi. Negatif 1. Masuk kamera, masuk kamera. Dah cakap apa ke? Tengah sejuk. Tengah sejuk. Serius. Snow. Snow guys. Tak silap diorang kata semalam snow ada snowfall. Kyoto dengan Osaka. Apa dia? Mana best? Kyoto. Kyoto kan? Sebab apa? Sebab dia chill tau. Sangat chill. Sangat chill, best. Kalau Osaka tu dia macam okey juga tapi dia macam ramai orang lah. Sini best, memang chill gila. Tak kawasan ni. Hari ni memang seronok. Tengok. Wah. Dia macam perkampungan je tu lah. So sangat chill. Video. Tiga. Oh, tiga. 1, 2, 3. Wah. Pokok pun cantik. Oh, ikut okey. Lari. Nampak tak balance lah tangan aku ni. Lawa doh. Tak apa. Dan kesejukan. Jadi korang datang sini tu beli tiket nak masuk 500 yen dia bagi benda ni. Okay. Tada. Jomlah kita masuk. Wow, cantiknya. Apa ni? Sangat cantik ya, pokok-pokok dia pun cantik. Wow. Okey lah. Nice. Cantik. Tempat ni cantik. Okey. Dila dia beli blind box. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan aku pula lah sejuk. Tak boleh. Kat sini. Di tengah kesejukan dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk. Curious.
Tak pakai itu. Aku dapat ni, kapibara. Kapibara. Aku tunjuk tadi, kapibara cantik. Okeylah, comel lah. Ocha. Dia tengah minum air. Kapibara minum ocha. Tapi cuma dia jadi cuma comel je. Ya, kalau Cantik kalau that's why I take this one. Aku macam nak pergi dia pula. berapa harga biasanya macam tu 20 kan. Let's go to the next destination. Kita ikut budak-budak sekolah ni lah. Kita pergi sekali sekolah dia orang ni. Ya, senyap-senyap dalam sini. Kawasan perumahan. Bukan. Serius sangat. Best lah kawasan ni sebab tenang gila. Kalau tua-tua duduk sini memang best. Nak retire kat sini. Dan kalau bersin pun boleh dengar satu perumahan. Snowfall. Lebat weh. Snowfall. Aina okey ke? Dah sedang tidur dalam bas tadi. Tidur sekejap pun jadilah. Okey ke semua? Okey ke? Masalah habislah basah. Best. Sejuk. Lalu dulu. Tadi pergi singgah beli coklat dulu. Sweet chocolate cake. Lepas tu nak pergi makan restoran ni. Apa ni? And soft drink. Cantik. Rashinote. Tunjuk. Dia apa? Saya beli apa? Beli apa tadi? Saya beli ni. Lepas tu saya hasut orang. Hasut orang? Oh, sama. Dia hasut saya beli ni. Tak apa, yang penting sedap. Okay. Wah, ini makanan yang kita akan makan. For halal menu please see inside. Halal tau. Jom masuk. Ish, tak nampak. Tada. Oh, cantik. Coconut siwa. Cantik kedai dia. So, masuk-masuk je. Nampak tak? Makanan. This is our seat. Dah book pukul 2. Ni, wow. Orang depan sama juga. Presentation nice. Sedap. Set spicy fried chicken. Jangan try. So far makan sedap dah. Sedap. Snowfall.
Masalahnya payah nak jalan je. Payah nak jalan. Nyaman jalan tu masuk mata, masuk mulut. Nganga. Saya selamat. Ada juga benda ni tak tutup bagi mulut. Tebal dia snow. Jalan macam ni boleh tak? Jalan macam ni. Dia tu besar. Dia ni kecil. Nyampah. Asal bawa ni? Mangsa. Dia cekai. Sejuk. Tak mangsa, apa perasaan kau? Kau kena buat sejuk. Tak relate. Ni family show ni. Tak relate. Tak relate. Bystander. Tadi ada isu. Dia pergi tarik maflar dia tak tahu bangsa. Yang nak ni. Ni bystander. Dia jadi apa? Sekejap. Elok. Kenapa tak tutup ni? Sambil di atas. Ini darah ni. Bukan. Asal nampak tadi apa ini? Jangan diri sendiri kat street ni lah. I see evil, I see no evil. Semua tak masuk campur. Tak ambil pot. Saya ambil gambar je. Tiba-tiba kedua-kedua. Tak dapat. I'm very confused. Pelaku dah Dah. Awak balik. tak tahu. Sana. Eh? Sana. Nak tengok laju mana? Mesti laju ni dari ni. Kalau Shinkansen ni. Oh, laju je. Mai.